Saya mendengar banyak hujah-hujah yang baik dan bernas daripada rakan-rakan ahli parlimen. Cuma saya minta dalam kita berhujah yang menyokong khususnya, kita perlu berpijak pada bumi yang nyata dan jujur. Al-umur bimaqasidiha dalam usul. Sesuatu perkara itu dinilai berdasarkan maqasid, matlamatnya. Apa matlamat pindaan perlembagaan yang dibuat pada hari ini? Ianya melibatkan usaha kerajaan Malaysia Madani untuk menegakkan reformasi. Tetapi apakah benar reformasi yang dibuat pada hari ini benar-benar diperlukan oleh negara dan rakyat kita? Tuan Yang Dipertua, kita bukan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi yang berasaskan sistem presidensial dengan izin. Tetapi jawatan Perdana Menteri kita sebenarnya memiliki kuasa yang bersifat presidensial. Ya, kuasa Perdana Menteri di Malaysia ketika ini memang cukup luas. Banyak institusi-institusi kerajaan memang dipegang oleh Perdana Menteri. Tetapi yang menjadi persoalannya ialah macam mana hujah yang Al-Ustaz bawa tadi. Isu dia yang dibawa oleh Menteri Undang-Undang, objektif utama adalah penghad kuasa, menghadkan kuasa Perdana Menteri. Dan menghadkan kuasa Perdana Menteri sebenarnya tiada kaitan dengan apa yang disebut sebagai tempoh. Tempoh tidak menjahanamkan akhlak ataupun integriti seorang Perdana Menteri. Kalau mana Perdana Menteri itu mempunyai hati yang baik, akhlak yang baik, dia berjaga kawan nafsu dia, insya-Allah akan kekal. Ini hadis Nabi SAW yang tentang segumpal hati, ya, itu yang menentukan kredibiliti dan integriti seseorang pemimpin. Jadinya yang menjadi persoalan reformasi yang dilaungkan oleh Pakatan Harapan juga selama hari ini ialah bagaimana kita ingin memperkukuhkan institusi check and balance dengan izin. Bagaimana kita ingin memastikan Perdana Menteri yang berkuasa seperti Presiden ini dapat didisiplinkan dengan teguran-teguran, dapat diperingatkan oleh rakyat, oleh parlimen, oleh judiciary dan sebagainya. Dan soal utama pada hari ini, Tuan Dipertua, sebenarnya mana yang ditekankan oleh Ketua Pembangkang, kami boleh bersetuju dengan pindaan ini kalau mana Yang Amat Mohamad Tambun bersetuju beliau letak jawatan Menteri Kewangan dahulu. Itu red line utama yang kami boleh sokong kalau mana dia betul-betul ikut apa yang kami minta. Kerana itulah janji dalam manifesto Pakatan Harapan. Dan itulah antara punca kenapa skandal 1MDB berlaku dahulu. Kerana apa? Tiada siapa berani tegur Datuk Seri Najib ketika itu yang mendapat nasihat jolo dan sebagainya. Dan pada hari ini, tuan-tuan, rakan-rakan ahli parlimen khusus daripada Pakatan Harapan, I want to remind you in this August Hall, the 1MDB of your Madani government is Azam Baki's corporate scandal mafia ini. Ya, jangan main-main. Ya, we are the tip of the iceberg tentang laporan Bloomberg ini. Apa yang dulu berlaku pada Matthias Cheng, pada Khairuddin Abu Hassan, sebenarnya sedang berlaku terhadap keluarga almarhum Tun Daim Zainuddin. The same script, skrip layar yang sama, watak yang berbeza. Ya, ringkas dia Pajang. Itu. Setuju tak macam bahawa pindaan perlembagaan ini sekadar nak mengubah tajuk persepsi rakyat daripada isu MSCC dan pihak Kofra kepada isu ni? Nak tutup, nak cover. Apa pandangan macam? Terima kasih. Saya setuju benar dengan apa yang Hulu Terengganu katakan. Ini adalah hanya diversion. Ya, satu taktik mengalih perhatian rakyat. Konon-konon kerajaan Madani buat reform. Tetapi yang ada hanyalah deform. Dah banyak teguran dibuat oleh civil society, oleh perbankang. Kita boleh sokong reform yang genuine, yang ikhlas. Tetapi reform yang separa masak, yang sebenarnya hanya untuk pull the wool from the eyes of the people, kita tidak boleh terima sama sekali. Tuan Dipertua. Jadi, saya mohon rakan-rakan daripada Pakatan Harapan khususnya, stick to your principle and minta rang undang-undang ini ditimbang balik dia punya butiran. Masukkan janji yang Muhammad Tambun akan letakkan jawatan Menteri Kewangan. Sebab apa saya katakan penting hal ini? Kerana kalau kita lihat laporan Bloomberg baru-baru ini, tak disebut pun nama Yang Muhammad Tambun. Tetapi kenapa Yang Muhammad Tambun bermati-matian pertahankan Azam Baki yang dulu dia sendiri suruh Azam Baki bercuti, betul? Tuan-tuan yang di belakang saya ni dulu pergi buat protes untuk suruh Azam Baki bercuti.
Tapi kenapa sekarang beza pula nada dan skripnya? Ini perkara yang saya sifatkan sebagai kemunafikan politik. Ya, tak boleh terima sama sekali dalam Dewan ini. Jadi saya menolak rancangan undang ini. Saya minta dibaiki, masukkan frasa ataupun butiran Jawatan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri mesti dipisahkan. Terima kasih tuan yang berdua.